Harga emas RM700 dah macam nak bayar kereta sebiji kan untuk beli emas. But then satu perkara yang mungkin ramai orang tak tahu, sebenarnya dengan beli emas secara konsisten, kita boleh puratakan harga emas tu. Let me show you. So katakan mula simpan emas pada Julai 2025. Waktu tu harga 1 gram sekitar RM492. Bulan seterusnya harga waktu tu RM509. Bulan 9 RM559. Bulan 10 RM588. Bulan 11 RM609. Bulan 12 RM611. Walaupun dari sudut harga daripada bulan 7 sampai bulan 12 tu harganya makin meningkat, tapi bila dikira secara purata, sebenarnya kita beli emas pada harga RM561 untuk 1 gram. Ini yang dikatakan kos pemerataan harga ataupun DCA ataupun dollar cost averaging, yang mana kita puratakan semua harga tu. Walaupun ada masa kita beli emas murah, ada masa kita beli mahal, tapi disebabkan kita beli secara konsisten, itulah yang jadikan setiap penyimpan emas ni makin lama makin kaya. Sebab tu saya selalu bagi tahu, kalau nak simpan emas ni, simpan secara konsisten supaya kita boleh apply DCA tu tadi. Jadi bagi tuan-puan yang baru tahu, rupanya ada cara nak beli emas pada harga murah, terus konsisten simpan emas. Jangan berhenti just because harga emas tu turun ataupun harga emas tu naik. Semoga bermanfaat, dan bagi mereka yang nak mulakan simpanan emas, boleh hubungi saya atau follow sahaja step yang ada dekat ini video.